Nasi royal stok ayam. Original Malay nasi kandar. Ni ada nasi biryani, ada apa? Nasi putih. Nasi putih, ayam goreng berempah. Ke ayam royal? Ayam apa? Royal? Royal. Ayam royal tu ayam yang nangit tu. Ada madu. Lagi? Ayam macam lalu. Nasi kuning ni pulut ke? Ha? Nasi kuning ni pulut ke? Jadi nasi biryani tak tahu. Nasi biryani? Kalau nasi biryani, orang nak nasi biryani. Kalau masinnya macam dia putih. Saya tanya dia, itu nasi biryani ke dia? Orang kuning? Oh ya. Oh bukan. Bukan nasi biryani, bukan nasi minyak? Dia macam tu. Dia berat biasa dia. Ni nasi putih lah. Nasi putih. Ni ambil sotong ni. Ni nak ayam rempah. Ni ayam bawang ni? Ayam royal. Bukan salah. Pakai sikit. Sampai kelapa. Ayam royal ni ayam macam mana? Mau goreng tak? Ya. Sikit lagi. Sikit. Nampak ni? Dek, nasi putih satu. Nasi putih ada tak? Ha. Kari lebih, Dek. Kari apa lebih? Oh ya. Okey. Okey. Oh, jangan banyak sangat. Nak sampai ke? Bo. Sambal. Nak, boleh. Sambal ni memang Sampai standard dia. lah. Memang dia punya ni. Tadi lah? Okey. Ni bawang goreng pun sama. Sama lah. Apa beza royal dengan rempah? Buat campur boleh. Ayam rempah yang mana, Dek? Goreng rempah Lagi? ni. Sikit je. Ayam goreng. Sikit je, satu kuah je. Rempah lah. Ayam goreng biasa. Ini dia sandungan kuah ini. Dia pedas sikit lah. Pedas sikit. Boleh. Yang tu apa? Ini ayam madu, dia manis. Bawang ni dia pedas-pedas. Yang ni pun boleh. Bagi royal lah. Dapat jamu lah. Kepak ada. Ni ikan apa, Dek? Nyok-nyok eh? Ini Nak? Jom. Nak? Pulau Masin, Pulau Masin. Ni sayur nak? Kebis. Okey. Ayam apa yang nak? Air tak ayah? Apa ya? Boleh lawan mamak yang nasi. Okey. Ayah punya 10.5. Pedas tak? Berapa ringgit tu? Berapa ringgit? Tunggu jap. Steak ni lah. Memang sedap Dia ayam. apa dalam tu? Dia bagi apa? Udang ada? Dah makan. Pokok? Tengkuang ada? RM8. Kita ada macam tu. Ada kena ada tingkat nak makan tumpang. Apa pun manjang tu? Apa rasanya? Manis? Manis sangat? Tak? Bunga tu tak manis? Ayah kena rasa lah je tu. Dia kuat manis. Siapa? Ahmad?